dibuat macam ni sebabkan kuasa. Kan? Jadi kita tak nak bila kata setiap orang reformasi lah, reset lah apa semua bertujuan kepada kepentingan parti tu sendiri ataupun kepentingan peribadi sendiri, tapi rakyat tu tidak dibawa sekali. Ya. Isu rakyat, masalah rakyat tu tak dibawa. Okey, sebenarnya tahun 98 semasa Anwar melaungkan ini reformasi ini, dia ada hala tuju tau. Ada hala tuju sangat jelas tau. Dia mau reform ini sistem ni termasuk pentadbiran kerajaan, ya, dia mau reform ini budaya politik semua. Ketika itu. Namun apabila Anwar telah jadi Perdana Menteri, dia gagal melaksanakan. Tetapi apa yang saya mau katakan, sekurang-kurangnya dia ada satu hala tuju yang jelas. Kan? Walaupun dia menipu, walaupun dia bohong, tetapi dia ada satu hala tuju yang jelas ketika itu. Saya sebut ketika itu. Yang Hamzah sekarang, apa hala tuju dia? Apa dia mau buat selepas ini? Apa dia mau berjuangkan?